Wanita dambaan syurga adalah wanita sebagai murabbi ataupun pendidik. Kenapa Ustaz letak yang nombor 3 ni? Sebab wanita dambaan syurga ni kena jadi wanita bermanfaat. Bukan nak suruh didik ramai-ramai pun. Yang keluarga kita ni kena diberikan keutamaan. Jadi ibu yang mendidik, ayah yang mendidik. Dalam Quran sebut, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan ahli keluarga kamu menunaikan solat. Wastabir 'alaiha, dan saling kuat menguatlah, saling sabar menyabarlah dalam menunaikan perintah tersebut. Mula-mula solat fardu, lepas tu buat solat qiyamul lail. Didik anak-anak kita ini, ahli keluarga kita, supaya benar-benar mendirikan solat. Kenapa saya kata qiyamul lail? Sebab ada pandangan mengatakan, ya, wastabir 'alaiha tu, bila turun ayat-ayat ni sampaikan Nabi dan para sahabat mula mengejutkan ahli keluarga mereka untuk bangun malam. Bukan makna suruh yang fardu je, biasakan mereka bangun malam.